Ya, dia ada beberapa isu ataupun kesalahan yang berlaku secara serentak dalam kes Sinchu. Pertama, dia berlaku dalam edisi cetak. Dari edisi cetak itulah netizen merakam gambar dan memuat naik dalam media sosial. Jadi kesalahan pertama berlaku, kita percaya, dari segi cetakan. Jadi bila dia melibatkan surat khabar, bahan-bahan bercetak, maka dia jatuh bawah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan. Dan itu adalah akta di bawah jagaan Kementerian Dalam Negeri. Bukan mana-mana kementerian yang lain, hanya Kementerian Dalam Negeri yang boleh menyiasat apa-apa perkara yang melibatkan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan. Bagi perkara-perkara yang melibatkan kanun keseksaan, kesalahan bawah Akta Lambang Kebangsaan, kawalan mempamer dan sebagainya, itu bawah PDRM. Bawah MCMC hanya satu akta waktu ini yang terpakai, iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia. Jadi kita perlu faham punca kesalahan itu didakwa berlaku di mana dan apakah undang-undang ataupun akta khusus yang terpakai bagi kesalahan itu. Memang KDN telah melakukan siasatan dan kita serahkan kepada KDN untuk membuat keputusan tentang apa yang telah berlaku.